InsyaAllah malam ni kita sambung kan perbincangan kita yang sebelum ni. InsyaAllah. Cuma malam ni tuan-tuan kan saya cadang kita nak tengok kan apa dalam surah yang pendek kan. Kita pun tengok dalam juzuk 30 yang tuan-tuan duk selalu baca kan. Cuma kita perhati dia punya perbezaan. Nampak macam sama tapi tak serupa. Okey, itu. So bila tengok-tengok tadi kata so saya pilih lah kan satu surah yang tuan-tuan duk selalu baca, iaitu surah apa? Surah Al-Kafirun. Dan surah Al-Kafirun, dan surah ni maksudnya tuan-tuan selalu baca lah. Kalau tak baca pun apa ni, hafal kan, selalu dengar orang baca, budak-budak baca ke apa kan. Okey. Dan kita cuba tengok dari sudut bentuk ayat macam mana. Okey, insyaAllah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. Okay. So kalau tengoklah tuan-tuan, saya nak pilih dua ayat. Okay, cuba tengok terjemahan dia. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad kepada orang kafir. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu pun tak sembah apa yang ku sembah. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Okey. Dan aku tidak akan beribadah secara kamu beribadah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, kamu pula takkan. Sama tak dia terjemah? Oh, okey okey. Dia beza terjemah ni. Okey. Saya ingatkan dia terjemah sama. Cuba tengok. Walaupun ayat dia sama. Ayat ni sama ni. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Terjemahan dia beza. Kamu pula tidak mahu beribadah secara aku beribadah. Kat atas ni kamu tidak mahu menyembah apa yang aku sembah. Sedangkan ayat sama. Pasal tak? Okey. Tak apa. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Okey. Cuma kalau tuan-tuan perasan lah, untuk ayat 3 dengan ayat 5, yang ni ayat dia sama. Ayat dia sama. Okey. Cuma terjemahan kat sini dia letak beza. Tapi ingat, ayat sama maksudnya masih lagi makna sama. Okey. Cuma sebelum tu lah sekilas lalu lah kan. Surah Al-Kafirun ni dia sebenarnya cerita tentang apa? Kan? Supaya nak bagi tuan-tuan nampak lah jalan cerita dia. Okey. So surah Al-Kafirun ni tuan-tuan sebenarnya turun ketika mana orang kafir ni tuan-tuan datang kepada Nabi kan, bincang. Macam inilah wahai Muhammad, wahai, dia tak sebut Nabi lah kan, dia tak mengaku. Macam inilah, apa, kita nak gaduh pun tak habis kan. So macam ni, kita buat plan, kita buat apa ni, perbincangan. Sehari kamu sembah Tuhan kami, sehari kami pula sembah Tuhan kamu. Nampak? Maksudnya apa ni, ada toleransi lah lebih kurang. Okay. Ataupun seminggu kami sembah Tuhan kamu, lepas tu seminggu lepas tu pula kamu sembah Tuhan kami. Maksudnya nak suruh Nabi sembah berhala dan dia pun sembah Allah. Dan dia kata apa? Kalau contoh kamu betul, kami pun dapat manfaat. Kan? Kalau kami betul, kamu pun dapat manfaat. Oh. Itu cerita dia, asal usul surah Al-Kafirun. Maka turunlah ayat ni, surah Al-Kafirun, menegaskan bahawa dalam akidah kan, tidak ada jalan. Maksudnya nak kata hari ni kafir, besok beriman, ataupun pukul 9 apa sekarang beriman, lepas ni tak boleh macam tu. Okay? Apa, tak ada kompromi lah senang kata. Okay. Itu asal cerita dia lah kan, asal cerita dia.
So nak bagi tuan-tuan nampak je dia punya ni. So maksudnya ayat ni tuan-tuan Allah menegaskan kepada Nabi, jawab kepada orang kafir macam ni. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tak sembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, kamu pun tak sembah apa aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, aku sendiri tak akan sembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Okey, yang ni tuan-tuan ayat dia sama dan cuma terjemahan kat sini dia beza. Cuma dari sudut makna macam mana? Sama. Cuma Ustaz, kenapa dia berulang? Okey, ini satu bentuk dalam bahasa Arab disebut sebagai penegasan. Disebut sebagai penegasan. Macam kita lah, kan, kita pun orang Melayu, kalau contoh kita nak tegaskan sesuatu perkara, antara cara kita buat adalah kita ulang perkataan tu, kita ulang ucapan tu, kan. Ikutlah berapa kali, kan. Ah, Sama ada sekali ke, dua kali ke, kan, 10 kali ke. Maksudnya dia nak tegaskan betul-betul. So yang ni sebenarnya dia adalah bentuk penegasan. Dan kalau tengok kat sini tuan-tuan, cuba tengok makna dia. Kamu takkan sembah apa yang aku sembah. Disebutkan bahawa antum kat sini tuan-tuan, asalnya cerita ni rujuk kepada beberapa orang daripada musyrikin Mekah yang duk bagi tawaran kepada Nabi. Okey? Dan dinyatakan bahawa mereka ni semua tuan-tuan sampai mati tidak beriman. Okey. Maksudnya apa tuan-tuan? Kat sini nampak tak kenapa ada penegasan? Maksud nak kata sungguh-sungguh, kamu takkan sembah apa aku sembah. Dan memang orang yang termasuk dalam antum sini ni, pada ketika itulah, kan, okay, mati dalam kekufuran. Dia tak beriman sampai akhir. Satu bentuk penegasan kat sini, nampak? Itu satu. Okey? Itu satu yang kita boleh tengok. Kenapa dia tegaskan kat sini? Antaranya adalah orang yang termasuk dalam antum kat sini tuan-tuan, pada ketika turunnya ayat ni, memang sudah sampai ke mati tidak beriman. Itu satu. Itu kenapa dia tegaskan. Okey, cuma yang kita nak bincang malam ni tuan-tuan adalah dua ayat ni. Ayat kedua dengan ayat keempat. Okey, cuba tengok. Sebab 3 dengan 5 tadi cerita tentang antum, cerita tentang orang kafir. 2 dengan 4 ni cuba tengok. La a'budu ma ta'budun, aku tidak sembah apa yang kamu sembah. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Dan dan aku tidak akan 'abidun beribadah. Ma 'abadtum, apa? Okey. Dia terjemah secara kamu beribadah. Kalau nak tengok terjemahan yang lain, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Lebih kurang mana. Itu satu bentuk terjemahan lain lah. Okay. Cuma yang tuan-tuan adalah, cuba tengok sini. Okay. La, kalau kita belajar, dia adalah haraf nafi. Tidak. Okay. Wa tu kat depan tu ataf lah tu. Okay. Kat sini pula tuan-tuan, a'budu. Aku tidak menyembah. A'budu. Yang ni kalau kita belajar fi'il mudhari'. Yang bawah ni tuan-tuan, ana abidun. Yang kat sini dia mula dengan fi'il, yang kat sini dia mula dengan isim. Lepas tu, pada tu ma. Ma sama. Atas tu ta'budun, bawah ni abadtum. Okay. Oh, beza Ustaz. Banyak beza ni tuan-tuan. Okay. La a'budu, aku tidak menyembah. Okay, a'budu yang ni fi'il. Ana abidun, mula dengan
Isim. Kalau kita belajar tuan-tuan. Yang ni atas ni jumlah apa ni? La a'budu. Ismiyah ke fi'liyah? Ya. Ha? Fi'liyah. Mana? Yang mana? Yang ayat 2 ni. Ismiyah ke fi'liyah? Fi'liyah. Ada kan fi'il. Fi'liyah lah. Kan? Hmm. Yang bawah ni, ana abidun. Hmm. Ha. Ismiyah lah sebab Ana tu. Ya. Nampak? Hmm. Okay. Atas guna jumlah fi'liyah. Bawah guna jumlah ismiyah. Ya. Lepas tu, yang hujung ni ta'budun. Yang ni fi'il mudhari'. Yang Hmm. ni fi'il madhi. Hmm. Okay, yang ni kemudian. Kita tengok a'budu dengan ana abidun. Okay. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Okay. Antara makna fi'il mudhari' ni tuan-tuan adalah membawa makna sentiasa. Okay. Antara makna fi'il mudhari' ni tuan-tuan adalah membawa makna sentiasa. Dan dia juga tuan-tuan membawa makna akan datang. Hmm. Okay. Antara lah kan, makna fi'il mudhari' adalah membawa makna sentiasa pun ya, sedang pun ya, akan datang pun ya. Betul tak? Itu antara makna fi'il mudhari'. Maksudnya kat sini la a'budu, aku tidak akan sembah. Sekarang ke, akan datang ke, takkan sembah. Faham? Dan benda ni berkekalan. Sebab antara makna fi'il mudhari' adalah sentiasa. Faham? Hmm. So kat sini nafi menggunakan fi'il. Okay. Yang bawah ni tuan-tuan, nafi wala ana abidun. Nafi menggunakan Isim. isim. Wala ana abidun. Dan aku tidak akan menyembah. Okay. Penafian tuan-tuan menggunakan fi'il membawa makna sentiasa berterusan. Okay. Dan penafian menggunakan isim membawa makna selamanya. Maksudnya start daripada dulu sampai sekarang sampai bila-bila. Faham? Itu penafian menggunakan Isim. isim. Dia membawa makna penafian semuanya. Dulu ke, Selamanya dengan berterusan tak sama ke Ustaz? dia termasuklah. Abudu ni termasuk dalam abidun tu. Abidun lagi kuat daripada A'budu maksud dia. Ha. Oh, faham. Faham? Cuma kalau tengok kepada abidun ni tuan-tuan, tanwin. Hmm. Okay, dia tanwin di situ. Okay. Okay. Maksudnya apa? Kalau secara tak langsung lah. Kan? Secara kita boleh tengok daripada sini, penafian ni tuan-tuan membawa makna apa? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan sembah. Dulu, kini, selamanya. Takkan sesekali. Sembah beribadat apa yang kamu sembah. Nampak? Maksudnya penafian secara menyeluruh. Setiap masa, setiap zaman, setiap waktu. Sampai bila-bila. Nampak? Okay? Confian total. Ah, itu maksud ini apa? Penafian. Walaupun nampak macam sama, tak dia tak sama tu. Yang atas nafi menggunakan fi'il, yang bawah nafi menggunakan Isim. beza. Okey, jelas itu. Hmm. Lepas tu depan tu ta'bud dan abatum, itu melihat kepada makna lah. Okey, boleh. Okey. So yang ni sebab saya pilih yang ni pun sebab apa? Sebab melihat kepada kita selalu baca kan. Cuma kita jarang faham, jarang nampak benda ni. Okey. Maksudnya apa tuan-tuan? Bila kita melihat kepada surah ni dan makna ni tuan-tuan, maksudnya kita faham bahawa berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan keimanan, tidak ada kata berubah dan hari ni sembah ni, besok sembah ni. Tak. Hari ni beriman, esok sembah matahari contoh. Na'udzubillah. Okay. Tidak ada kata kompromi lah kan, dalam masalah akidah.
Bahkan bila melihat kepada penggunaan perkataan tu sendiri pun kita boleh nampak, oh maksudnya sangat-sangat tegas dalam melibatkan akidah. Sebab yang inilah yang paling mahal kan. Inilah yang paling mahal. Okey. Okey, setakat tu jelas tak? Clear tak? Hmm. Hmm. Tak- Jelas Ustaz. Ustaz boleh tanya ke? Okey. Saya pernah dengar macam antara perbezaan uh, jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Hmm. Kalau jumlah fi'liyah tu kita nak beri penekanan kepada fi'il tu. Kalau jumlah ismiyah kita nak beri penekanan kepada isim tu. Adakah ia terpakai kepada dua jumlah ni? Yang atas tu fi'liyah kan? Aha. Yang bawah tu ismiyah. Adakah boleh juga kita nak kata jumlah fi'liyah tu Allah guna kat situ sebab nak beri penekanan kepada fi'il a'budu tu. Yang bawah tu nak beri penekanan kepada isim ana tu. Ana abidun tu. Boleh ke macam tu? Okey. Nampak, nampak. Ah, Maksudnya penggunaan susunan itulah maksudnya. betul. Okey. Tapi dalam a'budu pun ada ana dalam tu. Yelah tapi maknanya dia Ah, guna fi'liyah lah kan? Dia dia guna guna fi'liyah, betul. fi'liyah. Betul. Ah, betul ke dari segi Ah, penekanan tu? Itu Kalau saja. melihat dari sudut makna lah, boleh masuk juga. Kalau ini kita tengok dari sudut makna lah. Kan? Maksudnya yang ni penafian dari sudut ibadah, dari sudut fi'il kan. Yang ni penafian dari sudut individu. Ya juga. Sebab Hmm. penyusunan perkataan tu. Hmm. Ini kita tengok kepada ni lah makna. Hmm. Boleh. Okey, okey, okey. Lepas tu satu lagi nak tanya, Aha. dari struktur nahwu ayat lah, katalah Aha. contohnya yang atas tu kan, la Hmm. a'budu ma ta'budun, tapi kalau kita buat la a'budu ma abattum. Tak Contohnya edit. lah. Tak boleh ke? Tak boleh eh? Dia tak edit. Tak jadi eh? Ah, Oh, okey, okey. Okey. Tak boleh. Sebab yang ni Tak dia boleh. macam nak kata apa nak kata kesesuaian tu lah situ. Hmm. Kesesuaian susunan ayat. Hmm. Tak Okey. boleh eh? Okey, okey. Lepas tu yang wala ana abidum ma'abattum tu, tadi Ustaz kata wa tu wa ataf kan? Macam mana Betul. kita nak beza waw tu wa istinaf? Istinaf tu yang memulakan tu. Betul. Yang tu Ah, tengok kepada ayat. Dia tak dia boleh dah tengok. Dia tak boleh tengok ayat. Sini je tak. Dia kena tengok daripada mula-mula. belum mula eh. Ah, Kalau wa istinaf tu jadinya dia punya terjemahan sebagai apa kalau kita dia dan kata juga. dan jugalah. Dan juga. Oh, okey, okey. Cuma dia kena tengok ayat secara keseluruhan. Baru kita tahu dia ni ataf ataupun istinaf. Ya, maknanya kalau yang istiknaf tu, yang atas tu dia lain cerita, dia wa tu dia lain cerita. Macam tu eh? Dia tak menyambung. Macam tu eh? Boleh nak kata macam tu. Oh, okey, okey. Okey. Alright. Sebab dia macam kalau contohlah. Contoh kalau tuan-tuan bagi ayat kat saya kan. Ni ataf ke istinaf kan. Saya tak berani jawab. Sebab apa? Kena tengok kena tengok dalam Quran dulu. Dia Hmm. tu duduk kat mana. Hmm. Sebab, ah, Okey. maksudnya penentuan ataf atau istinaf kena tengok secara keseluruhan. Baru tahu dia punya uh, apa? Ataf ataupun istinaf. Okay? Nah, Boleh. baik. Terima Ah, kasih. Okay. Ustaz, saya sambung sikit soalan tadi, soalan Ah, Puan tadi tu. ah, Puan apa tadi? Puan Azian ni. Saya ah, sambung sikit soalan dia. ah, Tadi kan dia cakap a'budu ma ta'budun. Ta'budun tu hmm, tukar jadi abatum punya hmm, perkataan tu kan. ah. Adakah sebab dia tak boleh letak abatum tu sebab a'budu tu mudhari', jadi ma pun kena pasangkan dia dengan mudhari' juga ta'budun. Yang tu punya sebab kita tengok kesesuaian ayat satu. Hmm. Okey, satu lagi. Mana dah?
Atas ta'bud. tu lah tukar, dia nak tukar Hmm, perkataan tu kan tadi, daripada ta'budu jadi hmm, ta'budun jadikan abattum kan, dia jadikan kan? fi'il madhi. Hmm, Sebab madhi nak duduk pasangkan balik dengan ayat tu hmm. kan dia mudhari' kan. Dia lebih kepada kesesuaian ayat lah. Hmm. Okey, boleh. Okey, okey. Susah. Sentiasa. Saya tak faham soalan. Saya tengok chat saya. Kalau sentiasa boleh jadi. Sekarang tidak. Boleh jelaskan ke? Saya tak tahu siapa yang tanya ni. Tak. Beriman sekarang tidak. Itu tak faham. Cuba. Uh, Ah, soalan yang puan tadi tu saya rasa macam ah, kenapa tak sesuai sebab kalau abatum tu madi, ta'budun tu mubarik kan. betul-betul. Jadi mungkin Ustaz nak masukkan tak sesuai tu sebab yang itu salah satu sebabnya iaitu madhi sedangkan yang tu mubarik sesuai Ah, dengan a'budu. Itu okay. ke maksudnya? Antaranya lah lagi ya tuan-tuan. Ah, Antaranya lagi adalah kalau kita tengoklah kenapa yang atas ni guna mudhari' kan? Kenapa yang bawah ni guna madhi kan? ah, Antaranya adalah yang ni penafian sekarang dan akan datang. Sebab ta'budun kan fi'il mudhari' kan? Oh, yang ni penafian yang telah lepas. Oh, nampak tak? hmm, Yang ni hmm. penafian sekarang dan akan datang. Yang ni penafian yang telah lepas. Maksudnya kalau tengok secara keseluruhan dah tuan-tuan, tak ada jalan. Dulu ke sekarang ke bila-bila ke masa bila pun tak ada jalan. Tak ada jalan apa? Untuk sembah selain Allah. Itu maksud dia. Nampak? Maksudnya kalau contohlah ada lagi fi'il lain yang ada membawa makna masa lain pun sama digunakan. Dulu kini selamanya lah tuan-tuan akan sembah beribadah hanya kepada Allah. Itu maksud dia. Sebab mudhari' tu dia macam merangkumi semua masa ya Ustaz. Yang ni telah lepas dah. Mm-mm. Boleh? Nampak? Dan tak ada apa orang kata, tak ada makna lah nak menafikan yang lepas tu. Ah, Menafikan sekarang dan masa depan lah. Buat apa nampak? nak nafikan benda lepas tak? Ah, okay, nampak? Mm-mm. Maksudnya dia secara keseluruhan lah penafian secara menyeluruh itu maksud dia. Hmm. Okey. Itu. Tapi soalan chat Ustaz tak jawab lagi tu. Yang tu saya tak Kalau soalan kalau chat. kata tadi sentiasa tu boleh ke jadi dulu beriman sekarang tak? Macam tu kalau sebut sentiasa. Okey. Okey baru nampak. Sentiasa tu kan. Yang ni tengok kepada ayat. Kalau kat sini tuan-tuan dengan maksud apa? Akan datang. Maksudnya tidak akan lah maksudnya. Yang tu tengok kepada ayat. Cuma kalau tengok kat sini tuan-tuan maksudnya akan datang termasuk juga. Maksudnya tidak akan. Dan kita tengok terjemahan pun tidak akan. Maksudnya nafi akan datang tu sini. Dan abidun pun sama. Tak akan datang juga. Okey. Ha, boleh. Lebih kurang makna dia gitulah. Okey. Hmm. Okey. Ya. Sekali lagi Ustaz keliru pula. Hmm. Abidun tu maksudnya akan datang. Ya, antara makna juga akan datang. Oh. Ha, Tapi okey. dia isim Okay, Isim. abidun, Okey. abidun. Macam mana jadi kaitan dengan akan datang tak faham. Dia ada masa. Yang ni pecahan panjang lah sikit. Okey. Cuma dia juga Hmm. membawa makna juga akan datang. Okey, Oh. antara juga. Okey. Walaupun isim tu dia Ya. tidak berkait dengan masa Ustaz. Betul. Okey. Yang tu je. Okey. Lepas tu nak tanya Ustaz yang antum abidun tu kan? Abidun. Hmm. Apa beza dengan ta'budun tu? Antum abidun dengan ta'budun. Macam ni? Isim dengan fi'il lah.
Oh, okey, okey, okey. Bidun isim. Ta'budun fi'il mudhari'. Ya. Masya Allah. Okey, okey, okey. Okay. Faham. Hmm. Okay. Cuma dia bila tengok banyak kali dia keliru lah sikit. Kan? Sebab nampak macam wow no Ustaz sama hujung tak. Kan? Ada. Tak fikir. Okey, okey, faham. Jika jamak mudzakkar salim lah tu kan? Betul. Salim. Yang ni fi'il. Okay. Boleh. Okey. Okay lah. Okay, insyaAllah akan datang lah kita jumpa lagi. Dan okay, insyaAllah. Okay. Okay, wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Terima Ustaz. kasih banyak-banyak Ustaz. Ah.